Lagi satu mic kat mana? Satu je. Bawah mic. Ya Allah, bawah mic. Okey. Okey. Dah rekat belum? Dah rekat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel podcast Borak Banyak. Biar sembang sampai apa? Oh, banyak sembang, jangan bimbang. Baik. Okey, tak apa. Yang dah pas, yang dah lepas kita biarkan lepas. Okey, sekarang kita bergerak dengan lebih mendalam apa topik yang kita nak bincangkan. Okey, baik. Kita nak bincangkan satu topik yang sangat hangat diperkatakan pada masa kini. Sebab apa? Kalau kita perasan topik ni banyak masuk dalam media, berita, even apa surat khabar sekalipun. Berita-berita ataupun topik-topik ni memang hangat diperkatakan. Jadi, topik apa yang kita nak perkatakan ataupun kita nak kupas dalam podcast ni? Iaitu berkenaan pendidikan. Okey. Baik, takkan saya nak borak seorang kan? Sebab topik pendidikan ni topik yang agak berat. Sebab topik pendidikan ni meluas. Jadi saya bawakan khas daripada tim ataupun rakan-rakan di bawah penyeliaan Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri untuk mengupas tentang isu pendidikan di Malaysia itu sendiri. Baik, kita bergerak kepada panel yang pertama, iaitu Saudara Moizuddin. Baik, saudara boleh perkenalkan diri? Okey, terima kasih Faik. Ya. Okey, aku datang dari PPD. PPD, okey baik. PPD Nun Jauh kat Selangor. Okey. Okey, jadi untuk aku punya pengalaman dalam KPM pun taklah nak kata lama, okay. Tapi tahulah. Okey, dah berkhidmat berapa tahun? Okey, cukup 10 tahun. Okey, kira banyak kalau banyak, kita nak boleh kupas topik ni. Okey, baik, cantik. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada rakan panel kedua kita, iaitu Saudara Izzat Fikri. Yes. Okay. Ya, sana. Okey, apa khabar saudara? Khabar baik, Faiz. Okey, boleh terangkan sedikit sebanyak tentang peribadi anda? Aku ni orang jauh. Aku ni guru besar daripada Sekolah Penyu Samudera. Oh, di Terengganu sana. Terengganu? Ya, okey, baik. Okey, dah berkhidmat dalam bidang pendidikan ni berapa tahun? Adalah dalam 15 something macam tu. Oh, 15 something lah. Okey. Guru besar Ya, okey, guru kalau guru besar nak bincang pasal topik pendidikan lancar Ya, memang tak ada gagap-gagap Memang. Okey, cantik. Okey. Baik. Kita terus bergerak. Kenapa kita pilih kepada isu pendidikan? Sebab dalam Islam itu sendiri telah menekankan bahawa pendidikan itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang membawa maksud menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap orang Islam. Yang mana sebenarnya konsep ataupun pendidikan ini sendiri meliputi kesemua perkara. Dan boleh kita katakan pendidikan di Malaysia ini adalah bersifat holistik, secara menyeluruh. Jadi dekat sini kita boleh bahas banyak perkara dan banyak isu yang kita boleh kupas untuk kita nyatakan apakah isu, apakah masalah dan apakah cabaran dalam isu kontemporari dalam pendidikan ini sendiri. Baik, tanpa membuang masa, tanpa basa-basi, kita terus bergerak kepada apakah isu yang ada dalam pendidikan ini. Okey, baik. Kita terus bergerak kepada panel yang boleh saya katakan dia dah ada dekat sistem yang paling tinggi, iaitu PPD itu sendiri. Jadi kita mulakan dengan Saudara Moizuddin untuk kita bincangkan ataupun kupas topik pendidikan ini. Silakan. Baik, Faik. Okey. Aku akan kupas ataupun ulas sikit dari segi politik. Okey, baik. Berat benda ni, berat. Sebab Okey, politik orang mungkin salah anggap. Okey, Oh, kita kena betul. denda ke apa. Ini kalau salah Tapi, aku sentuh atas je. atas lah. Okey, kalau salah tafsir, salah tafsir kena lah. Okey, tak apa. Bukan hari ni lah. Okey, okey. Okey, seterusnya. jadi dari aspek politik, isu yang aku nak bawa ni adalah betul ke pertukaran menteri ni membawa perubahan dalam pendidikan kita? Oh, okey. Okey, berat. Okey, tak apa. Okey. Okey, lupa.
Okey, Okey, jadi aku tanya dulu. Okey, baik. Okey. Okey. Selama kau hidup, berapa banyak menteri pendidikan yang kau dah kenal? Okey, kalau ikut aku yang aku kenal 3. 3? Okey. Kau umur berapa sekarang? Umur 20. 20. Okey, baik. Kalau 20, kurang-kurangnya 7 menteri pendidikan dah yang ada dalam hidup kau. Tapi masa yang tak. Okey, kecil waktu kecil memang aku tak ingat. Tak apalah, tapi baguslah kenal juga kan. Okey, betul. Okey. Jadi kat sini aku nak cakap yang menteri pendidikan ni bila menteri ni naik sebab adanya kerajaan yang baru kan. Betul tak? Betul. Kalau kerajaan tu kekal, tapi mungkin ada juga pertukaran, betul tak? Betul. Okey. Jadi bila naik je menteri pendidikan yang baru ni, aku boleh cakap yang diorang ni sentiasa nak bawa ideologi yang baru. Tu Faham? je. Okey, faham. Faham Okey. kat situ. Bila diorang bawa ideologi yang baru ni, idea visi ke dasar yang diorang nak bawa ni, dasar-dasar yang dah berlalu ataupun yang dari tampuk kepimpinan yang lama tu, Alright. diorang tak nak teruskan. Bukanlah tak nak teruskan, ada teruskan, tapi tetap nak bawa yang baru. Asal, okey aku nak tanya kenapa setiap menteri dia tak nak tambah baik pun? Plan pembangunan pendidikan yang sedia ada, diorang tambah baik dan teruskan supaya kita boleh nampak dekat situ dia punya progress satu demi satu. Sebab kalau kau perasan, kita banyak tiru pendidikan dari negara lain, tapi bila masuk ke kerajaan yang berlainan, dia akan tukar. Okey, baik. Dia macam ni je. Bila kau naik kan, kau mesti nak nama kan. Okey, faham. Macam tu je kita fikir. So diorang naik ni, diorang nak nak buat nama diorang. Aku kenalkan benda ni, aku kenalkan benda ni. Oh, kiranya diorang gunakan pendidikan ni untuk dapat nama. Macam tu. Boleh lah kita kata, tapi tak boleh pukul rata Okey, semua lah kan. baik, okey. Okey. Jadi bila contohlah aku bagi satu contoh dasar yang dibuat, dimasukkan dan ditukar. Contohnya yang kita kalau ni mungkin kau tak tahu kot. Contoh dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Alright. Diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan ditukar oleh Tan Sri Muhyiddin bila dia naik jadi Menteri Pendidikan. Dia tukar kepada dasar yang kita buat yang DLP. Bukan? Okey, apa? MBI. MBMM, okey, faham. Sebab apa? Adalah dia punya isu-isu dia. Alright. Sebab nama pun dasar untuk apa dalam bahasa Inggeris. Dia tukar MBI. Maksudnya boleh faham sendiri Faham, kan. okey, faham. Okey. Okey. Jadi bila dah ada dasar baru, dasar lama ni, naik menteri baru, buat dasar baru, mesti ada kesan kan? Betul. Kesannya kita tengok daripada murid dengan Cikgu tu sendiri. Betul. Okey. Bila ada dasar baru, buat dasar baru, yang lama diorang dah belajar yang lama, ada yang naik yang baru, diorang lost kat situ. Faham. Bila lost, tak konsisten lah dalam diorang punya apa namanya? Pendidikan lah, pembelajaran tu sendiri lah. Capaian diorang semua lost. Kira sebenarnya apabila setiap pelan pendidikan tu bertukar, ia akan membebankan murid dan guru itu sendiri. Macam tu. Kalau dia tak ikut plan yang kita ada sekarang lah. Alright, Okey. faham. Jadi kalau guru pula bila dah ada benda yang baru, belajar benda baru, beban. Itu je. So beban tugas guru tu semakin bertambah lah. Tambah. Okey, faham. Okey. Settle Aku rasa tu je. Tapi sebelum aku nak pass kat kau, kita pun ni mesti Islamik sikit kan. Okey. Okey, aku petik satu hadis Okey. daripada Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Kemudian Abu Hurairah bertanya kembali kepada Rasulullah, menyanyikan amanah itu bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maksudnya kat sini kalau yang naik tu salah orang, kita faham. tengok je lah akibatnya macam mana. Baik. Itu je. Okey, baik, faham. Okey, settle untuk politik. Kau dah kupas cantik. Okey, fikir aku nak tanya kau lah. Okey, kau kena sentuh sikit pasal politik. Okey, bagi kau lah, kau bersetuju tak kalau sebenarnya orang politik ni menggunakan pendidikan? Saya memang setuju benda tu. Sebab kalau kita tengok setiap kali bertukar kerajaan, mesti Menteri Pendidikan akan berubah. Okey, so bagi kau sebenarnya benda tu patut ataupun tidak? Bagi saya memang tidak patutlah sesama sekali. Sebab apa? Efeknya kepada generasi kita yang akan datang. Okey, baik. Okey, cantik kupasan antara kedua-dua panel pada hari ni. Baik. Okey, settle untuk kita mengupas isu politik itu sendiri. Baik, sekarang kita bergerak kepada
saudara Izzat Fikri untuk kita kupas isu yang kedua dalam bidang pendidikan itu sendiri. Silakan. Isu saya yang saya bawa ini ialah antara TikTok dan takwa. Sebenarnya ia berkaitan dengan media sosial sebenarnya. TikTok dan takwa Kalau kita lihat media sosial pada hari ini, macam langsung dia ada batas antara satu sama lain. Kalau kita tengoklah contohnya platform seperti TikTok, Instagram, macam-macam yang kita boleh akses. Mana walaupun saya tak menafikan kalau dulu kita tengok TikTok tu sebagai hiburan semata-mata. Baik. Tapi kalau sekarang kita tengok adanya pelajar yang boleh memperoleh maklumat daripada akses media sosial itu sendiri. Betul, aku setuju dengan benda tu. Sebab kalau kau perasan pun kan, sekarang TikTok dia dah ada satu sistem yang mana kalau dekat atas kita ada satu for you trending dengan kalau perasan ada tentang STEM. Kat situ sebenarnya bagi aku itu bagus apa alternatif TikTok untuk jadikan TikTok tu sebagai medium pembelajaran murid-murid itu sendiri. Setuju tak? Setuju. Baik. Tetapi Faik, masalah yang sekarang ni terdapat sekelintir pelajar yang menggunakan media sosial ni untuk meniru gaya-gaya selebriti di media sosial. Yang mana dia menjadikan selebriti di media sosial ni sebagai idola mereka dan menggantikan idola mereka tu daripada sepatutnya ibu bapa yang menjadi bidama mereka, tetapi menjadikan idola daripada selebriti media sosial itu sendiri. Tapi Bigi, kalau diorang tiru sekalipun, kalau diorang terpengaruh sekalipun, tapi pempengaruh itu membawa satu impak yang baik, kita boleh cakap benda tu tak jadikan isu pun, sebab benda tu adalah perkara yang baik untuk diri murid tu sendiri. Masalahnya sekarang ni, kalau kita tengok generasi sama sekarang ni Faik, yang mudah terpengaruh ni perkara yang jahat. Kalau yang baik-baik ni dia dah nak ikut. Jahat je dia ikut. Itu masalah sekarang ni. Sebab setuju kan. Sebab tu lah kalau kita tengok, terdapat sekelintir pelajar ni menjadikan ia lebih mengejar populariti di media sosial itu sendiri berbanding mengejar pencapaian akademik. Faham. Sehingga muncullah tangkapan bahawa SPM ini tidak penting kerana mereka ini ingin menjadi viral ataupun famous di media sosial. Yang ni aku setuju Sebab kalau kau perasan kan, aku ada dengar untuk penggubalan kurikulum 2027 dalam subjek seni itu sendiri, murid tahun 6 telah diterapkan tentang seni digital, yang mana diorang telah mengaplikasikan digital dalam seni dan diorang perlu share ke media sosial. Jadi sebenarnya kan, benda tu bagi aku bukanlah tak wajar, benda tu boleh dilakukan, tapi sebenarnya akan memberi impak kepada moral budak tu sendiri untuk sambung belajar ke sekolah menengah. Sebab apa? Waktu darjah 6, diorang dah boleh buat duit. Jadi buat apa diorang nak sambung belajar kan? Tapi bagi aku ada pro and ada kontrasnya daripada penggubalan kurikulum 2027 tu. Jadi aku setuju dengan kalau kau cakap media sosial ni buatkan apa budak-budak sekarang cakap SPM tak penting. Sebab apa? Daripada media sosial tu sendiri dia boleh buat duit. Betul. Ada lagi? Kalau kita tengok pada artikel yang saya tunjukkan di sini, daripada Mary Victoria Bas, Cik Bas. Bukan Cik Bas. Nama dia Bas. Nama dia Bas. Okey. Di mana kat sini dia menunjukkan bahawa kalau kita zoom boleh ke zoom? Kalau kita zoom bahawa kira-kira 900 calon sijil SPM di negeri Johor itu sahaja yang gagal menduduki peperiksaan pada tahun 2025 itu sahaja. Dia baru di negeri Johor, tak negeri lain lagi. Tu belum seluruh Malaysia Dan kau boleh kau nak cakap yang sebenarnya diorang tak duduki SPM ataupun gagal duduki SPM ni sebab media sosial tu sendiri? Ya, benar. Ataupun itu sebagai penyumbang utama? Sebenarnya banyak, tapi antara faktor dia ialah media sosial. Baik. Settle. Ada lagi nak kupas? Tak apa. Ni ada? Benar. Itulah. Ilmu ni penting sebenarnya. Kalau kita bacalah hadis Rasulullah SAW ini sendiri, riwayat Ibn Majah, yang mana mengatakan bahawa menuntut ilmu ini itu wajib atas setiap Muslim. Baik. Yang mana atas dasar itulah agama Islam ini mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, kerana ilmu ini ialah ibarat sebagai satu pahala yang berterusan sehingga zaman, sehingga kita mau bawa ke alam seterusnya. Baik. Terima kasih kepada panel kedua kita, Saudari Izzat, atas kupasan yang agak baik tentang isu media sosial dan pendidikan itu sendiri. Sebenarnya bagi aku
aku terima kalau kau cakap media sosial ni ada buruk. Tapi kau perlu terima juga media sosial ni ada baik juga dalam pendidikan. Sebab apa? Sekarang media sosial pun ada kategori pendidikan itu sendiri, education digital. Sebab kau kena terima benda tu sebab sekarang kita berada dalam pembelajaran abad ke-21 dan kita bergerak kepada revolusi, kita bergerak kepada IR 5.0. Jadi kita tidak boleh menolak media sosial sebagai satu medium alternatif untuk murid belajar. Sebab benda tu akan memberi impak yang positif juga. Contoh, daripada media sosial, diorang boleh belajar pasal matematik. Daripada media sosial juga, diorang boleh belajar tentang bahasa Melayu. Sebab kita boleh cakap sebenarnya media sosial ataupun media digital ni adalah satu pembelajaran di luar bilik darjah. Dekat bilik darjah, kita belajar satu pembelajaran secara formal. Dan di luar bilik darjah, kita belajar satu pembelajaran yang bukan formal. Okey, baik. Selesai untuk mengupas isu media sosial dalam pendidikan. Seterusnya aku akan bagi sedikit pandangan sikit tentang isu hak asasi manusia. Kalau korang nak tanya, tanya je Okey, cantik. Okey. Baik, dalam isu hak asasi manusia aku akan menyentuh tentang pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Sebab apa aku cakap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas? Kalau kita perasan dalam sekolah di Malaysia, sebenarnya pendidikan khas ini tidak ditekankan sepenuhnya. Padahal, walhal, murid-murid berkeperluan khas ni patut dan perlu juga untuk mendapat pendidikan yang setara seperti murid-murid aliran perdana. Sebab sebenarnya kita tak boleh pandang enteng murid-murid murid berkeperluan khas ni. Sebab apa? Murid berkeperluan khas ini ada juga kepentingan kepada pendidikan dalam negara. Jadinya sebenarnya benda ni kita tak boleh pandang enteng. Pendidikan ataupun sistem pendidikan itu sendiri perlu tekankan murid berkeperluan khas ni ada dia punya kebaikan. Jadi perlu ada alternatif untuk kita naikkan ataupun bagi kemudahan-kemudahan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas ini sendiri. Okey, contoh aku bagi satu ataupun tiga isu Kalau korang perasan, satu, yang paling utama, infrastruktur. Itu benda paling basic kalau orang akan cakap okey, budak-budak pendidikan khas ni tak ada infrastruktur. Tu paling basic. Sebab kalau korang perasan pun, sekolah-sekolah mana ada sediakan laluan OKU, bilik untuk ada tapi tak banyak. Kita nak tak nampak sangat lah. Okey. Sebab betul. Lepas tu lagi satu, bilik untuk murid-murid yang contoh kurang upaya fizikal. Okey, sebab bagi aku benda tu penting tau. Sebab kalau pendapat aku budak-budak yang dia daripada normal, tiba-tiba dia ada kurang upaya dia kan. Jadi dia susah untuk mengakses ke kelas. Jadi dengan adanya bilik-bilik khas ni untuk diorang, benda tu memudahkan diorang untuk pergi ataupun mendapatkan ilmu. Jadi bila tak ada benda tu akan sukarkan diorang. Jadi diorang ada mindset, buat apa aku nak datang sekolah? Kan? Aku bukan belajar pun. Terus tak ada motivasi. Terus tak ada, ya betul. Terus tak ada moral. Okey. Lepas tu yang kedua adalah tenaga pengajar. Kalau kau nak tahu kan, dalam Malaysia sebanyak 3,000 kelas pendidikan khas tau. Tapi nak tahu tak berapa orang guru je? 630. Dan secara total purata peratusannya hanyalah 4.94% daripada guru keseluruhan di Malaysia. Aku rasa kan benda tu kan sepatutnya nisbah tak balance langsung. Sikit sangat. Sebab bagi aku murid berkeperluan khas ni perlu dapat pendidikan yang setara dengan aliran perdana. It's not fair though kalau kau cakap okey tak apa, aliran perdana lebih ramai daripada murid berkeperluan khas. Jadi sebenarnya adakah sistem nak melepas tangan daripada murid berkeperluan khas? Silap. Benda tu memang tak boleh sebab kita ada hak asasi manusia dalam pendidikan tu sendiri. Dalam Islam pun kita tekankan pendidikan adalah wajib untuk semua. Jadi kenapa kita nak lepas tangan untuk murid berkeperluan khas? Betul. Okey, dan akhir sekali kurang sokongan moral. Sebab apa kurang sokongan moral? Sebab ada satu mindset budak kan. Budak akan cakap, buat apa nak kawan dengan dia? Kan? Dia mungkin tak ada masa depan gitulah contoh kan. Contoh kan. Contoh murid sekolah kau ada budak pendidikan khas kan. Kau nak kawan dengan budak autism? Kenapa kau senyap? Kenapa kau senyap? Kenapa kau senyap? Inilah contoh. Jangan ni. Mungkin tetamu akan datang. Okey. Jadi kat situ sebenarnya bagi aku satu kelemahan ataupun kekurangan dalam sistem pendidikan berkeperluan khas tu sendiri. Yang mana dalam dalil naklinya dalam potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 yang mana terjemahannya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa ataupun maksiat dan pencerobohan. Jadi sebenarnya kan
murid berkeperluan khas ni perlu dapat bimbingan ataupun support moral daripada semua orang. Sebab apa? Benda tu adalah sangat penting untuk pendidikan murid berkeperluan khas. Okay, settle. Yalah. Settle Okay, untuk isu kita dah settle. Next kita bergerak kepada cabaran dalam isu pendidikan itu sendiri. Okay, baik. Aku rasa cabaran ni kita lebih elok start daripada kawan dulu lah, Muiz. Okay, baik. Okey, aku rasa Okay, kalau korang Kau tak mula nak, dulu okay, lah. aku mula dulu Okay. Cabaran yang pertama bagi aku adalah ketidakseimbangan dasar dan pelaksanaan. Okay, bagi aku ketidakseimbangan dasar dan pelaksanaan ni sebab apa? Sebab kalau kau perasan, dasar atas kertas cantik, tapi pelaksanaan kat sekolah tengok siapa yang buat lah. hancur. Kalau okey lah. benda Sebab tu. apa? Sebab orang yang buat sistem tu tak turun sekolah. Mungkin Jadi lah. jadi bila dia tak laksanakan benda tu, dia tak nampak. Yang kena apa? Cikgu lah. Yang disalahkan cikgu. Okay, itu adalah standard untuk cabaran bagi isu pendidikan, terutamanya dalam murid berkeperluan khas. Ataupun bagi aku semua dasar sama. Aku tak cakap lah semua dasar sama, tapi dasar atas kertas cantik, aplikasi out lah. Okay, next. Aku rasa Piki. Okay, next. Pengaruh media melebihi autoriti guru. Okey, kalau kita lihat di sini, seperti yang kita tahulah, zaman sekarang ini ada berbagai media sosial seperti yang saya cakap tadi kan. Ada TikTok, Instagram dan semuanya. Yang mana sekarang ni dia adalah memberikan feature untuk memberikan maklumat ataupun pengetahuan dalam setiap media sosial tersebut. Tetapi munculnya persoalan, adakah media sosial ini mempunyai autoriti yang melebihi guru? Faham? Sebab apa? Sebab kalau kita lihat, pelajar ini lebih mempercayai maklumat daripada media sosial berbanding guru. Kenapa? Kerana mereka ini dapat mengakses maklumat itu di media sosial seperti macam tu je. Okay, faham aku nampak Sebelum macam tu terus dapat maklumat yang dia nak. Betul. Aku setuju dengan benda tu. Yang ini boleh menyebabkan mereka ini hilang sedikit kepercayaan kepada guru di dalam kelas. Kenapa? Bayangkan kita contohnya proses fotosintesis. Kalau kita tengok kat TikTok, proses fotosintesis yang okay. kita terangkan di TikTok itu macam 1 minit je. Okay. Tapi kalau dalam kelas, cikgu akan terangkan dalam 40 minit macam tu. Tapi, Lama kan? tapi aku rasa sebenarnya benda tu yang menarik minat murid sebab penerangan yang lebih pendek je. Yelah, tapi menarik, sedap. Okay. Cara penyampaian pun satu faktor lah. Okay. Betul. Yang ini boleh menyebabkan guru itu sendiri kehilangan kuasa moral sebagai sumber ilmu dan contoh teladang untuk murid-murid itu sendiri. Okay. Oh, gandu. Yeah. Jauh gandu Satu situ. gandu. Okay, tak apa. Ya. Apabila guru kehilangan kuasa moral ini, hal ini menyebabkan murid hilanglah respect kepada guru tu. Okay, baik. Betul. Lepas tu hilanglah adab murid antara guru tu. Apabila hilang adab antara murid dan guru, tak bekatlah murid itu belajar. Betul tak? Betul, aku setuju. Ha. Aku setuju. Okay. Lepas tu, kalaulah kita tengoklah dalil ni panjangnya. Panjang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah dahulu. Untuk apa? Untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan itu. Ayat ini kalau kita tengok hari ini, surah ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ayat ini telah menjelaskan bahawa dia mengajarkan kita bahawa kita perlulah menyelidiki dahulu sesuatu perkara. Maknanya kita perlu bertabayun dahulu sama untuk menentukan sama ada perkara tersebut benar ataupun salah. Palsu. Ya, Okay, benar. baik. Settle Settle. Okay, baik. Thank you kepada Piki atas kupasan tentang cabaran dalam pendidikan. Okay, next. Benda pun dah nak habis. Okay, Last but not least is ini Moiz. cabaran lah Okay. dari POV aku. Mana okay, aku nak tanya, parents kau ada yang cikgu? Dua-dua cikgu. Dua-dua cikgu? Sama. Dua-dua cikgu? Macam aku dulu. Okay. Anak government lagi. Okay, anak government. Okay. Jadi pernah tak aku tanya korang ni, pernah tak korang ada dengar mak korang ke bapak korang Tu mengeluh? confirm. Tu confirm. Aku balik cakap asyik-asyik cikgu dapat kerja. Ya, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Memang betul kan? Itulah yang kita hadap kan. Tak boleh nak tolak. Okay. Jadi kita tak boleh tolak. Memang beban tugas guru masa kini ni memang tinggi sangat. Baik. Dah melebihi tugas hakiki dah. Tugas hakikinya apa? Ngajar budak. Betul. Tapi dah lebih dah. Buat apa? Buat laporan. Update kehadiran. Update kehadiran. SSDM ni. Okay. Sampai tu ada satu masa tu ni maru kan. Macam
Hantarlah, nak jadi apa jadilah. Okey, faham. Itu mesti mindset cikgu nak mention. Ada kot 6 tahun lagi bakti kan. Okey, okey. Nak pencen dah tu mindset dah. Okey, jadi punca ni sebab apa? Punca Beban tugas tinggi lah. penambahan tugas yang bukan akademik pun. Bukan yang hakiki pun. Sebab sekarang kalau kau perasan kan, kalau dekat Twitter kat mana-mana kan, orang akan cakap cuba bagi cikgu tu tugas yang betul. Sebab ada semua cikgu keluar. Ada juga yang pandang, oh cikgu balik awal, tak ada kerja. Sama. Padahal hakikatnya cikgu Banyak kerja. Jadi yang boleh aku sebut lagi, tanggungjawab tu dah meluas. Dan satu lagi, harapan masyarakat kat sekolah ni, sekolah cikgu ni tinggi. Betul. Siapa je tak nak anak dia berjaya kan. Betul. Bila nak ni, okey, cikgu buatlah kelas ni, buatlah itu, buatlah ini, beban meningkat. Betul. Jadi sebelum aku datang sini, aku ada baca kat Isra Awani tau, supaya aku tak adalah Datang kosong Okey. Aku dah baca benda ni tapi nak confirm kan, Okey. pastikan. Jadi baru-baru ni pun KPM dah ada cara untuk overcome masalah beban tugas guru yang tinggi ni. Di mana dia sebutkan 7, tapi aku boleh sebut 3 juga sebab masa tak banyak kan. Jadi yang pertama dia kata kita mansuhkan acara-acara yang tak diimpak tinggi. Okay, betul. Aku setuju. Yang tu aku setuju. Contoh apa? Contoh macam kalau hari gerak hari graduasi tu semua bagi aku macam benda tu lebih-lebih kot. Ya, satu lagi contoh kan, kau ada kawan, semua ada kawan kan. Betul. Kalau kita cemerlang, kawan kita datang Ambil gambar je. ambil gambar. Bukan ni. Memang tak ada ni lah. Taklah kita nak tolak. Benda tu ada yang bagus-bagus. Tapi bila kita pandang sudut lain, Betul. ada juga yang okey. Yang kedua, cara untuk kerajaan ni kurangkan beban tugas cikgu ni dengan melantik orang-orang awam yang berkebolehan. Contoh untuk jadi pengawas peperiksaan. Okey. Dan yang ketiga aku boleh sebut apa nama ni? Meringkaskan RPH. Okey. Betul tak? Yang tu aku paling setuju. Mereka RPH dulu punya banyak, sekarang 3 je kan dia minta. Objektif, DSTP, pengajaran dan langkah refleksi. Okey. Jadi dalam nilai Islam yang kita boleh pandang, aku petik satu hadis, dan ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Kesemuanya bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinkan. Imam adalah pemimpin ke atas orang ramai dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinkan. Riwayat Bukhari. Jadi kat sini dalam konteksnya cikgu lah. Segala cikgu buat apa untuk murid akan ditanya di akhirat sana. Baik. Terima Jadi aku rasa habis lah kot kita punya ni. Okey, betul habis. Okey, habis. Mantap. Terima kasih kepada dua-dua panel atas jemputan ataupun sudi untuk datang kita borak pasal isu pendidikan. Jadi tak ada apa lagi untuk kita kupas dan untuk kita bincang. Semua telah terjawab. Baik, kita tamatkan kita punya podcast dengan tasbih kifarah dan suratul Ans. Terima kasih.